Kalau dalam episod pertama kita faham kenapa perang tak lagi menaikkan harga minyak, dalam episod kedua ini kita masuk ke soalan yang lebih besar. Kalau minyak sudah hilang kuasa lamanya, tenaga apa pula yang mengambil alih peranan utama dunia? Jawapannya bukan satu. Ia gabungan beberapa sumber tenaga yang bergerak dengan kelajuan berbeza dan kepentingan yang berbeza. Dan disinilah ramai orang tersilap menilai. Tenaga pertama yang muncul sebagai pemain senyap ialah gas asli cecair atau LNG. Selepas perang di Eropah Timur, banyak negara mula sedar satu perkara penting. Bergantung kepada satu pembekal tenaga adalah risiko strategik. Akibatnya pelaburan besar-besaran dibuat ke atas LNG. Terminal dibina. Kapal ditambah. Kontrak jangka panjang dimeterai. Gas menjadi pilihan kerana ia fleksibel, lebih bersih berbanding arang batu dan boleh dihantar ke hampir mana-mana rantau. Dalam dunia lebihan minyak, gas muncul sebagai tenaga peralihan yang paling praktikal. Bukan kerana ia paling hijau, tetapi kerana ia paling mudah disesuaikan dengan realiti ekonomi dan geopolitik hari ini. Namun dalam semua perbincangan tentang peralihan tenaga, satu perkara sering diabaikan. Diesel. Walaupun dunia bercakap tentang elektrik dan EV, ekonomi fizikal dunia masih bergerak dengan diesel. Logistik, pembinaan, pertanian, industri berat, semuanya masih bergantung kepada diesel. Sebab itu, walaupun harga minyak mentah tertekan, margin diesel di banyak tempat masih kekal kukuh. Ini menunjukkan satu realiti penting. Peralihan tenaga tidak berlaku serentak. Ia berlaku mengikut sektor. Apa yang mudah digantikan akan berubah lebih awal. Apa yang sukar digantikan akan bertahan lebih lama. Dan diesel berada dalam kategori kedua. Sekarang kita sentuh satu topik yang sering dibincangkan dengan nada optimistik. Tenaga boleh diperbaharui. Solar, angin, bateri. Tenaga ini tidak gagal, tetapi momentumnya mula berubah. Bukan kerana teknologi mundur, tetapi kerana kos kewangan semakin mahal. Kadar faedah tinggi. Kos pinjaman naik. Subsidi kerajaan semakin berhati-hati. Ini menjadikan projek tenaga hijau tidak lagi semudah dahulu untuk dibiayai. Namun ada satu perkara penting yang ramai terlepas pandang. Kos teknologi solar dan bateri terus menurun. Ini bermakna tenaga hijau masih relevan dalam jangka panjang, tetapi ia tidak lagi bergerak dalam mod kejar apa sahaja. Ia kini bergerak dalam mod realistik. Bila kita gabungkan semua ini, gambaran dunia tenaga hari ini menjadi lebih jelas. Minyak masih penting, tetapi bukan lagi dominan mutlak. Gas menjadi pemain strategik senyap. Diesel kekal sebagai tulang belakang ekonomi fizikal. Tenaga hijau terus berkembang, tetapi diuji oleh realiti kewangan. Ini bukan kegagalan peralihan tenaga. Ini proses pematangan. Dunia hari ini tidak memilih satu sumber tenaga sahaja. Ia membina imbangan. Imbangan antara kos dan keselamatan. Imbangan antara idealisme dan realiti. Imbangan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dan dalam dunia sebegini, yang berjaya bukan yang paling lantang bercakap tentang masa depan, tetapi yang paling jujur membaca keadaan semasa. Bagi kerajaan, ini bermakna dasar tenaga tidak boleh terlalu ekstrim. Bagi syarikat, ini bermakna pelaburan perlu lebih berdisiplin. Dan bagi pengguna, ini bermakna hidup dalam dunia di mana harga mungkin stabil, tetapi sokongan akan semakin bersasar. Episod pertama menjelaskan kenapa perang tak lagi menaikkan harga minyak. Episod kedua ini menjelaskan apa yang berlaku selepas minyak hilang kuasa lamanya. Dunia tidak kehabisan tenaga. Ia sedang menyusun semula kuasa.
dan sesiapa yang faham susunan ini akan lebih bersedia menghadapi dunia tenaga yang sedang berubah.